Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kedai Wabah dan Pendapat SMK itu sedang bersedia untuk jaringan dan ikatan dan simpulan. Saya Kedai Hazim akan melakukan ikatan manok. Fungsi ikatan ini ialah untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Jaringannya ialah buat dua gegelung, lalu tindihkan gegelung satu ke gegelung yang lain. Lalu tarik dan kemaskan. Ikatan siap tuan. Saya Kedek Raya akan melakukan ikatan silang gunting. Ikatan ini digunakan untuk menyambungkan kayu dan mengikat kedek. Mula-mula kita memulakannya dengan ikatan manok. Kemudian ambil kayu kedua, nak ikat sebanyak 7 kali. Kemudian ikat di bahagian tengah, mat 3 kali. Kemudian di sisi mat 3 kali. Kemudian kita habisi dengan ikatan manok. Siap tuan. Saya Kedek Nami akan melakukan ikatan lilit dua simpul. Fungsi ikatan ini untuk mengikat tali kemah pada pangkal. Ikat tali pada batang kayu. Tarik dan kemaskan. Saya Kedek Sarwan akan membuka ikatan di balak. Ikatan ini digunakan untuk mengikat kayu balak, menarik beban berat dan memulakan ikatan dalam binaan. Pertama sekali buat lok, lilit banyak 3 kali, masukkan ke dalam lok, masukkan kayu, tarik dan kemaskan. Dan siap tuan.